Oh, saya lupa. Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Okay, so hari ini saya nak review satu botol paling saya benci. Dia agak annoying lah. Botol kali ni agak annoying. So, botol apa yang saya nak review hari ini? Okay, so botol annoying apa yang saya nak review hari ini? So, ini dia. DX full bottle. Nampak saya pun dah lupa. DX full bottle. Full rabbit tank bottle. Itu dia. Nampak dia punya bunyi tu sampai saya dah lupa dah apa nama betul dia. Okay, so ini adalah full bottle yang digunakan oleh Kiryu Sento untuk bertukar menjadi rabbit dan tank di dalam siri kamera debut. Ianya adalah form yang untuk mengawal hazard form dia. Untuk kawal dia berserk mode. Itu dia. Senang cerita, kadang cerita lah. Dia kata hazard ni tak boleh form tu sebelah lain. Dia kena hazard tu form tu sebelah sama dengan sebelah lagi sama. Rabbit, tank. Sebab tu lah Kamen Rider Metal Build menggunakan botol tank dengan tank. Sebab bila botol tu kiri kanan sama, dia dapat mengawal hazard form. Okay, so itu untuk cerita lah. So sekarang jom kita tengok mainan ni pula. So jom kita tengok satu. Jom. Okay, so ini dia DX Rabbit. Silap lagi. DX full bottle Rabbit tank. Nama dia panjang sangat dan item dia pun agak annoying. Okay, so sebelum kita main dia, jom kita tengok dulu detail yang ada. Dan agak susah nak tunjuk detail ni sebab benda ni asyik berbunyi je. Okay, so sepatutnya saya letak bateri kemudian lah. Saya tak patut letak bateri awal-awal. Okay, so dia bentuk Astaghfirullahalazim. Okay, saya tak sentuh. Okay, dia berbentuk macam aiskrim Malaysia. Belah sini warna kelabu. Astaghfirullahalazim, saya nak ketengahkan je. Okay, sebelah sini warna kelabu, sebelah sini warna gold. Lepas tu dia ada logo build kat sini. Belah sini berlampu, belah sini tak berlampu. Bahagian tak berlampu ni kita ada rabbit punya gambar, tank punya gambar, dan kosong. Senang cerita kan, dia yang elektronik cuma sebelah ni je. Sebelah ni korang buatlah gambar apa pun, dia tak efek. Sebelah ni, nampak ni, saya buat ni, ini gambar tank, sebelah ni boleh form rabbit. Dia tak efek pun benda tu. Okay, saya slow pusing. Astaghfirullahalazim. Dia ada QR code kat sini. Okay, dan sebelah sini kita pusing slow. Astaghfirullahalazim, tolonglah. Okay, sebelah sini kosong, tak ada apa. Dan sini bahagian belakang. Tergolek pula dia. Kat sini tempat pasang bateri, dia guna 3 LR44 bateri. Dan dekat sini adalah kod untuk senyapkan build driver nanti. Okay, lepas tu saya lupa. Penutup atas ni dia tak ada efek apa-apa. Okay, dia boleh juga pisahkan tengah ni. Tekan butang sini, tekan butang dan tarik. Itu adalah detail-detail yang ada. Okey, sekarang jom kita tengok function dia. Yang ni kena bersabar sikit lah. Okey, dia adalah motion sensor. So kita tak payah buat apa-apa, kita just goncang-goncang je. Nampak? Dia begitu sensitif. So kita goncang lagi sekali.
Okay, so kita goncang. Dia jadi rabbit balik. Okay, so kali ni kita try pula pisahkan dia pula. Allah. Balik semula. Orang nak try pisah rabbit. Ni lagi satu yang leceh. Diam sekejap. Okay, ni lagi satu benda yang saya tak berapa minat dengan benda ni. Kita nak jadi form rabbit, belum pisah dia dah tank. Itulah lagi satu benda yang saya tak suka. Okay, so jom kita try rabbit. Okay, so itu rabbit. Okay, so itu dia function dia. Saya macam tak ada kecan nak bercakap, bising sangat menantang ni. Okay, so jom kita main dia menggunakan build driver. So macam biasa, ini adalah build driver. Dan kalau korang tak kenal build driver ni, korang bolehlah tengok video saya yang sebelum-sebelum ni. Saya pernah review build driver. Okay, dan form rabbit ni dia function dia adalah untuk dia mengawal form hazard. So ini dia hazard trigger. So kita akan main dia menggunakan hazard trigger. So kita pasang siap-siap. Oh ya, saya terlupa, hazard trigger ni pun saya pernah review. Saya review dia sekali dengan bootleg version. Saya buat perbandingan dia dengan bootleg. So korang boleh tengok video saya yang sebelum ni. Saya pernah review hazard trigger. Masa saya review hazard trigger tu, saya tak ada lagi botol fufu botol rabbit tank ni. Sekarang baru boleh saya review fufu botol rabbit tank ni. Okay, so jom kita pasang siap-siap. Okay, so sekarang jom kita bertukar menjadi form rabbit. Okay, so untuk jadi rabbit, kita just buat bunyi rabbit. Kita pisahkan masuk dalam ni dan pusing. Itu je kita kena buat. Oh, lupa, yang ini kena max hazard on. Yang ni kena setiap max hazard on Sa Chikyo Hajimeuka. Okay, untuk pengetahuan, 3 kali saya rekod. Sebab first saya rekod tu, dia jadi tank. Yang kedua saya rekod, saya tertekan button atas ni. Dekat sini dia ada button tau, button yang untuk bagi tahu benda tu sambung ke pisah ke. Saya tertekan button tu, so dia ingat benda ni belum dipisahkan lagi. Dan yang ni kali ketiga saya rekod. Punyalah payah nak main datang ni. Okay, so itu adalah bunyi engine dia. So jom kita dengar bunyi serangan dia. Alright, so itu bunyi serangan dia. So jom kita cabut dia. Dan sekarang kita main untuk tank. Kita sambung balik. Kita try jadi tank. Okay, so itu dia.
Alright, so itu dia tank. Okay, so jom kita dengar bunyi serangan. Okay, so itu dia bunyi serangan. Okay, so saya dah bagi tahu tadi kan, yang pusing kat sini dia tak efek pun, dia tak ada elektronik apa pun. Kita buatlah apa gambar pun, dia tetap tank, tetap rabbit. Dia tetap buat bunyi yang sama. Tapi saya still dapat komen tu dekat TikTok. Saya sampai tak larat nak layan. So, kali ni saya nak tunjuk, saya nak buktikan. Okay, sekarang dia ni rabbit kan. Okay, saya buat tank. Saya buat tank rabbit. Okay, so itulah dia. Nampak? Dia tak efek pun bunyi tu. Dia memang akan buat rabbit. Dia tak buat tank rabbit ke, rabbit tank ke, dia tak buat. Kalau kita jadi tank, dia memang akan buat tank. Kalau kita buat rabbit, dia memang akan rabbit. So itu dia. Okay, so jom kita cabut. Hai. Tiba-tiba pula dia bising. Okay, so apa jadi? Tak sangka mainan ni pun ada wifi. Ada wireless. So jom kita cabut. Okay, so tadi kita main dia menggunakan hazard kan. So jom kita nak dengar, adakah bunyinya ada beza? Tak ada hazard. Walaupun saya tahu sebenarnya tak beza pun, tapi kita try je. Sebab kadang tu ada orang tanya kan, bang apa jadi itu, bang apa jadi ni. So jom kita cuba. Jom kita try tank. Alright, so itu dia. Dia still buat bunyi sama. Dia just awal-awal tu dia tak ada build up. Lepas tu dia tak ada overflow. Dia tak ada bunyi tu. Apa hal pula ni? Mesti wireless lagi. Nampak? Saya dah cakap. Wireless. Okay, so itu dia full rabbit tank bottle. So adakah seronok botol ni? Botol ni annoying. Diorang sepatutnya kan diorang buat diorang off. Lepas tu diorang jangan buat sensitif sangat. Dengan bunyi dia yang saya cakap alamak bunyi ni kan masuk dalam kepala bunyi tu. Sampai saya pun kadang cakap tersasul kan. Sampai saya nak review pun jadi macam mengganggu lah senang cerita benda tu. So adakah recommend? Kalau korang fan build, korang boleh beli. Tapi kalau korang bukan fan build, korang beli just nak main kan, just nak seronok, beli botol lain. Saya rasa sparkling dengan Genius lagi best daripada yang ni. Kat mana saya dapat? Saya dapat daripada Carousell. Saya rasa dari Carousell dengan harga 120 macam tu.
Kalau korang nak, saya rasa benda ni boleh dapat lagi sebab dia hari tu ada keluar Super Best. Dia ada keluar Super Best, dia ada re-release. So korang still boleh jumpa. Korang boleh jumpa. Dan harga tu saya tak tahu Super Best berapa. Mungkin lebih kurang kat 120, mungkin 130 macam tu. So korang kena rajin lah, rajin scroll Carousell, rajin scroll Facebook, rajin scroll Shopee. InsyaAllah korang akan jumpa datang ni. Okay, so itu saja untuk hari ni. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa tonton build sebab dia ada Mi Tandayo Piun-Piun. Jatuh maruah weh buat piun-piun. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa, dapat saya dah sasul lah. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi kita di video yang akan datang. Ciao.